Minggu lepas, ibu kepada kawan saya mula menyimpan emas dengan bajet RM1,000 sebab beliau tekad nak jadikan simpanan ni sebagai dana umrah. Dan minggu ni, bila harga emas menjunang bawah RM590, beliau terus ambil peluang top up lagi RM2,000. Sebab apa? Sebab the highest price is RM647 pada 17 Oktober yang lepas. Masya Allah, tahniah saya ucapkan. Saya doakan semoga beliau cepat-cepat dapat tunaikan umrah bersama orang tersayang, insya-Allah. Sebenarnya tumpuan menabung emas ni antara cara yang paling bijak untuk rancang impian ke tanah suci. Sebab apa? Sebab kos umrah makin lama makin meningkat. Dalam masa yang sama, harga emas pun makin naik. Jadi bila kita simpan dalam bentuk emas, kenaikan harga emas tu bantu kita lawan inflasi dan kenaikan kos umrah. Contohnya kalau kos yang selesa pada hari ni untuk pergi umrah sekitar RM10,000, 2 atau 3 tahun lagi mungkin dah naik RM13,000 ataupun RM15,000. Tapi bila kita konsisten menabung dalam bentuk emas, nilai simpanan kita pun meningkat seiring. Macam saya tunjuk ni adalah 1 dinar pada tahun 2023 harganya baru RM1,200. Tapi tahun 2025 sudah pun meningkat kepada RM2,500. Maknanya bila sampai waktu, simpanan kita tetap cukup walaupun kos umrah meningkat. Dan yang bestnya menabung emas ni sangat-sangat fleksibel. Macam ibu kawan saya tadi, mula dengan RM1,000. Lepas tu top up bila ada duit lebih. Kalau konsisten menabung 1 gram sebulan, dalam masa 2 tahun sudah pun ada 24 gram emas. Malah mungkin tak perlu pun guna semua tu untuk umrah sebab nilai emas ni makin lama makin naik kan. Jadi kalau sekarang perlukan 5 dinar sebagai dana umrah, mungkin 2 tahun akan datang cukup 3 dinar sahaja. Kalau ada niat nak ke tanah suci, mulakan tabungan emas daripada sekarang. Tak perlu tunggu ada bajet RM10,000 baru nak mula simpan emas. Cukup mula kecil dulu, RM100 pun boleh. Yang penting kita konsisten sampai capai target. Tuan-puan boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas Get Public Gold secara percuma dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Boleh ambil rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mansal.